Okey, kita akan tengok bateri kereta selepas 3 jam charge. Yang best Omoda E5 ni, bila dia datang dekat dia unlock dan dia welcome lah. Omoda, bila dia rapat baru dia buka kereta lah. Okey, dalam 3 jam kita charge, bateri dah naik 38% kepada 70% lah. Range daripada 165 kot, hampir 300 km lah. Okay, actually yang saya perasan lah, kita rasa 1 jam tu lebih kurang 11% macam tu lah yang saya rasa lah. Kita tutup dulu. Okay, lawa kereta dia, ambient light sampai ke belakang, design ala-ala Mercedes dengan Lexus. Okay, Omoda dia ada trik sikit lah nak cabut benda ni. Kita tak boleh terus tarik sebenarnya. Even kalau kita kata kita off switch dia, still tak boleh tarik. Macam mana cara nak buka dia? Itu trik dia lah. Actually kita kena tekan unlock atau button buka, baru kita boleh tarik. Macam tu. Jangan lupa tutup. Okay, untuk Omoda kalau kita tak tutup ni, dalam tak tulis merah. Kalau pintu ke bonet kita lupa tutup ke, dia ada warning. Untuk Omoda bila ni terbuka, itu tak ada warning. Even kita boleh biar dia jalan sampai ni terbuka. Saya pernah kena lupa tutup, tapi kita dekat kan. Okay, jadi 1 jam lebih kurang 11% lah Omoda E5 ni.